Ini kedi keris besar. Kedi Selangor. Kedi keris ni kedi apa? Kedi sunat ke? Kedi keris. Okey, 10.31 kita ke KDM. Tadi hantar dekat apa tu? Ganti saja mata dua. Berhenti beli coconut shake. Mana-mana sedap coconut shake. Lepas tu ada hantar surat retail satu dekat kaya shake dia tu. Alah, busuk muka dia angkat ikan busuk tu. Untuk buat baja apa? Buat baja dekat kilang depan tu. Kilang baja tu. Fish meal sana tu. Kakak ke apa? Bau dia. Ni nak. Okey. Anda ambil pas bro. Okey bro. Okey. 10.42 kita dah masuk ke TADM. Masuk gig je tadi. Okey, pos laju. Kita tengok. Okey, beres. Itu memang selalu jumpa tu. Pegawai provos yang jaga tu. Dia dah kenal, tahu, dia tengok. Oh, tahu. Malah tanya banyak. Okey, jalan. Yeah. Orang baik. Aku tahu, orang baik dia tahu. Muka dia baik kan. Kita tak ada buat ni. Kita hantar, kita bagi perkhidmatan ni. Kalau tak ada ni, susah juga. So kita pergi ke MPHT dulu. MPHT. Lepas tu ada kapal KD Ganas dengan KD Sundang. Ada ke tak apa-apa? Tapi cari kapal dulu lah. Ada tak air? Mana KD Ganas ni? Ada tak KD Ganas? Macam tak ada yang Ganis ni. Ganis dengan Sundang. Kau tahu? Tu KD Serang. Alamak, KD Ganas tak ada. KD Serang pula. Kemarin KD Serang tak ada. Yang ada. Yang tu jalan ni jalan. Yang 3 ronda kot. Alamak. KD Serang ada. KD Sundang dan KD Ganas. KD Ganas tak ada. Bang, Ganas jalan ke? Oh, jalan ni. Mari Serang jalan. Ganas ada. Kita tengok KD Sundang. KD Sundang, Ganas tak ada apa. Sundang ada tak? Sundang. Biasa sebelah sana. Mas 5, KD Kedah ada. Dia kapal-kapal kecil dia untuk ronda kan dia ronda. Dia keluar esok dia balik. Sundang Ganas. Dia cuba untuk ni pun. Mana Sundang ni? Ini kapal seleri. Ini KD keris besar. KD Selangor. KD keris ni KD apa? KD sunat ke? KD keris. Biasa keris kan sunat duduk sekali. Tengok ada tak? Ni rencong. Alah, tak ada pula dah. Rencong dengan keris. Sundang tak ada. Sundang kan tak ada. Tak apalah. Tak ada kali. Aduh, kualiti aku main nanjak ni. Bagan ni tak ada ni orang ni. Bagan scam ni. Orangnya dah pindah. Lama dia terbaru beberapa tahun sudah dia balik kampung sudah. Apa pindah ni? Balik Sarawak sudah ni. Ayah. Betul lah. Ni bagan apa alamat daripada Facebook ni. Alamat ada nombor telefon je. Itu pun tak ada ni. Pindah sudah dia. Kita buat pindah je lah. Ini mesti tutup. Mesti cara mana ni? Pindah. Aduh.
No, tak betul lah tadi pun tak masuk-masuk tadi. Betul lah. Dia duk ambil anak, dia pergi ambil anak ni kampung lah. Okey lah. Ni barang scam. So, habis sudah. Oi, awal lagi 11.30. Tak kena saya nak menunggu ni. Lama lagi ni. Jadi, saya keluar pergi antar ke Nexus Campus. Lepas tu pergi ni lah. Saya solat di kat apa tu IKM je lah. Keluar sana, keluar pergi solat kat IKM je lah. Bismillah. Sempat lagi ni. Nak tunggu ni lama lagi. Okey dah. Okey, sekarang 11.55. Sudah hantar dekat Jabatan Laut. Dia dah keluar betik-betik tadi pergi Nexus Campus, lepas tu ke Jabatan Laut. Sekarang kita nak pergi ke IKM. IKM ada 3 kotak. Kat sana, lepas tu kita tunggu solat jemaah sana lah. IKM lah. Sempat aja. Boleh relax. Boleh lepas-lepas kereta kejap dekat IKM. Oi, nak hujan nampak ni. Gelap betul dekat Semakin K ni. Dah hujan rasanya. Dari penampang apa semua tu. Gelap betul. Nak boleh solat Jumaat di IKN sebab tak cukup korum budak balik sudah. Tak cukup korum ni. Sebab ramai yang balik. Jadi kita pergi ILP lah. Habis dah nak hujan gelap betul bunyi kurang-kurang dah guru ni. Semua keluar solat Jumaat di luar. Kita pergi solat Jumaat ILP lah. Nampak gelap betul ni. Nah. Ya, sekarang pukul berapa ni? 1.22 sambung semula kerja kita, urusan kita ni. Ada lagi 5 lagi parcel ni. Tunggu tadi lepas Jumaat, tunggu hujan reda ni. Hujan dah reda ni, boleh keluar. Lepas tu lepas Jumaat tadi anak perut mengulas, terus toilet dulu lah, lepak kejap kat masjid. Reda ni baru kita keluar. Lagi antara kat W24 satu pakul tu ada satu di W24, satu di ketiga di Taman Sepanggar. Lepas tu satu lagi di Taman Cerah balik ni rumah. Kita pergi W24 dulu. Lepas tu ke Taman Sepanggar. Tadi saya call tadi nombor 3 B tadi dia ada pergi hantar je COD tu. Okey. Sekarang 1.40 tengah hari. 1.40 petang tu dah. Tengah hari dah petang. Okey, tadi di Taman Sepanggar saya hantar 2. Satu lagi tu call nombor tak ada dalam perkhidmatan. Dia alamat kedai, alamat tumpang ya tu. Dekat Yasmin Mat tu. Nak macam mana? WhatsApp pun tak dapat. Call nombor tak ada. Selamatlah. Hari ni 2 Dex. Tak dapat apa-apa. So, kita baliklah. Hujan dah reda ni, tapi gelap lagi atas langit. Ina. Biar betul nampak sana tu. Kalau turun lagi tu, tempat lagi tu. Tak apalah, kamera ni tak boleh ni. Dia punya ni terhad sampai ke sisi dia. Steering ni je. Nak busi ke depan tu tak boleh. Tak boleh 180. Tak boleh 360. Dia terhad. Alhamdulillah. Imat kau. Cuma kereta ni. Kita balik rumah, hantar satu lagi lah dekat rumah tu. Dan satu lagi dekat Taman Cerah. So hari ni 42, 2 fail, 40 je lah dapat. Alhamdulillah. Ya, okey lah tu. Saya target pun memang saya target 40 hari ni. Saya target untuk kita dapat 40. Alhamdulillah lah. Kalau amat
Oi, nah. Ui, kalau turun lagi tu tak tahu sana tu kaki tu. Lepak betul ni tadi pun lebat dengan kilatnya kuat ni. Ui, pam. Okey, tu dah untuk hari ni. Esok cuti. Esok pagi esok nak pergi hantar teks semua dah. Kita nak, kalau cuaca bagus nak pergi walk-walk. Ah, minggu lepas walk-walk juga. Esok kita pergi walk-walk lagi. Kena exercise juga. Tak boleh nak main-main duduk biasa-biasa ni. Kena pergi jalan-jalan lah.